Kenapa ada player yang macam tak pegang bola? Itulah dia lari kosong. Sebelum saya kongsikan kenapa benda tu bahaya, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Dalam bola sepak ni, lari tanpa bola adalah sangat penting. Sebab apa? Yang pertama, korang boleh buka ruang. Bila korang buat larian, defender akan ikut korang dan itu akan buka peluang untuk teammate korang attack. Yang kedua adalah tarik diorang punya defense. Satu larian je, tapi 2-3 defender boleh keluar daripada dia punya position, terus jadi huru-hara dekat kawasan pertahanan. Yang ketiga adalah cipta peluang gol. Assist ni bukannya hanya datang daripada passing, tapi boleh datang juga daripada movement tanpa bola. Player top macam Lionel Messi ni pun ada buat larian tanpa pegang bola. Yang keempat adalah bagi option dekat korang punya teammate. Kalau semua duduk statik, macam mana nak pass bola? Ingat geng, movement adalah solution dia. Kalau korang nak jadi player yang bijak, korang kena belajar lari tanpa bola, bukan statik tunggu bola je geng. Jadi yang mana-mana berminat untuk dapatkan sesuatu bola, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.